So dia kalau sebelum masuk ada tu dia biasa jadi pasal kepala tu guys. Tahu lah. Mungkin dia salah dulu. Kalau masuk pasal kepala rasa macam senang nak pening. Rasa senang nak pening. Baru je settle solat maghrib lepas renang hari ni. And sebelah Maiden ni ada satu kedai dia nampak macam western. And ya, ramai juga. Guys, ala-ala kita buat TikTok ni, kita buat video hari ni khas untuk food review guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada dua guys, chicken grey, chicken chop dengan chicken grey. Bismillahirrahmanirrahim. Jujurnya daripada segi look tu nampak macam biasa kan. Tapi not bad lah. Dia punya chicken grey tu sedap. Dia punya lepas gigit tu dapat rasa macam apa ni, dia punya seasoning tu kan, dia punya rempah. Dia sebenarnya tak kerti nak review tapi saja nak try review guys. Not bad lah. So guys, untuk kedai dia ni Yellow Bamboo ni bagi dia not bad lah kalau boleh try guys. Ni sebenarnya kita tak plan pun nak pergi sini, alang-alang sebelah je dengan Surau Maida. So okay lah, not bad. Good guys, pilih level 10.